الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا عليم علمنا من علمك كما ترضاه به عنا يا حليم خلقنا بخلق حليم وحققنا بحقائق العلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun di masjid kita yang penuh berkat ini. Kita menunaikan solat maghrib berjamaah dan kita mengik masa sedikit nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sambil-sambil itu tuan-tuan kita sama-sama merujuk kepada kitab Penawar Bagi Hati yang malam ni kita akan sambung pada bab yang ke-7 dia tu dalam kitab yang kedua berkenaan dengan hubbud dunia, iaitu cinta kepada dunia. Tuan-tuan, kuliah kita ini dapat diikuti di Facebook Masjid Negeri, Masjid Zahir Negeri Kedah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, YouTube channel Masjid Zahir TV1 dan TV2, di Instagram Masjid Zahir Official dan juga di TikTok Masjid Negeri. Moga-moga keberadaan kita malam ini menjadi tanda dan bukti pada Allah Subhanahu wa taala sebagai di antara orang yang sentiasa mencari redha Allah dan kita mengharapkan keampunan daripada Allah dengan keberkatan majlis ilmu kita malam ini. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ketahui olehmu bahwasanya dikendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang ada atas muka bumi. Jadi kita faham tuan-tuan di sini metodologi penulisan kitab-kitab dulu dia bukanlah hanya pada satu disiplin ilmu. Di dalam tu selalunya dimasukkan, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini dia masukkan bersama-samanya ialah akidah dan juga syariat. Walaupun disiplin ilmunya adalah ilmu tasawuf atau akhlak, tetapi penulisan itu akan disulam dengan ilmu akidah dan juga syariat. Sebab itu disebut dalam ni, dunia itu adalah barang yang di atas muka bumi ini daripada segala yang diingin dan segala yang sedap-sedap. Apa yang di atas muka bumi ini adalah dunia. Itu dimaksudnya. Maka tuan-tuan, kita maklum bahawasanya bila sebut dunia ni masih wallah itu adalah makhluk. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi pandangan ulama-ulama tasawuf tu dia begitu. Baik. Apa saja yang ada atas dunia ini
yang sangat diingini oleh manusia dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu. Maksudnya yang sangat menggembari dunia ini adalah nafsu. Jadi tuan-tuan, kita berbincang berkenaan dengan satu kitab yang mendidik jiwa kita, nafsu kita, agar melihat dunia ini sekadar mencukupi. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, dunia ini bukan semata-mata tempat tinggal, tetapi ia juga ada sebagai satu tempat ujian, yang mana ujian yang akan kita lalui dengan nafsu kita. Kita nak terlalu sangat yang mana tu, maka dia menjadikan ujian pada kita. Maka, tapi satu ujian yang sering kali dunia ini dia melalaikan hati kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala jika tidak kawal dia. Dan ia dinilai berdasarkan hubungan kita, hubungan hati kita terhadap dunia itulah bagaimana. Kalau kita terlalu sangat, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Kalau kita ambil itu sekadar kemampuan, sekadar perlu kita, maka ia adalah satu kebajikan. Baik. Dan loba ia atasnya. Ambil ni tak ambil sikit lah, orang tua kata kan. Ambil ni nak banyak, sebab tu dia kata loba. Loba. Kita tak ambil lah benda tu, nak ambil sekadar jarang. Kalau kita ada ilmu, ya mungkin kita akan ada pengawasan di situ. Ambil sekadar, kerana sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma rzuqna ali Muhammadan qutan. Ya Allah, rezekikan kepada keluarga aku, Nabi kata, mencukupi qutan. Maksudnya kalau Nabi nak minta doa lebih, boleh tak? Boleh sangat-sangat. Tapi nak abang kata, begitulah sifat yang kita kata qana'ah. Jadi, bila kita kasih kepada dunia, lawan kepada sifat kasih dunia ini adalah qana'ah. Kita nak dengan loba, tapi dalam sana Islam menganjurkan kita mengambil sekadar mencukupi. Dia ada qana'ahnya, dia ada zuhudnya. Nanti kita akan hubung kaitkan dengan bagaimana yang kata dunia itu, penyakit yang ketujuh ni dalam bab penyakit yang kita kata kitab yang kedua ni, yang akan merosakkan kita ni ialah kasih pada dunia. Dan bagaimana rawatannya, maka kita perlu ada qana'ah. Perlu ada sifat zuhud dengan dunia itu. Baik. Dan harta dan kemegahan. Tengok, dunia itu dia bahagi siap-siap. Harta ada, kemegahan pun ada. Maka benda-benda itulah yang akan melingkari hidup kita. Akan duduk kelinti dekat kita. Ada orang dia nak harta, dia tak kisah kepada kemegahan, dia kira harta je. Ada orang nak kepada kemegahan itu. Karena kemegahan dan harta itu dua-duanya menjadi tilik pandang manusia jika tanpa iman. Manusia akan melihat kedudukan, darjat kedudukan seorang itu bagi pandangan masing-masing. Tapi bagi kita yang mengaji ilmu tasawuf ni, dua-dua itu adalah ujian kepada kita. Dua-dua itu adalah ujian pada orang yang salik. Saya sebut dengan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, salik. Itu setengah daripada dunia dan dua macam dunia. Dua macam daripada segala bagi dunia itu, dua-dua itu adalah bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudiannya daripada mati. Itu hakikat sebenarnya. Bagaimana dunia itu sebenarnya, dia akan kita tinggalkan. Sebab tu para ulama tasawuf dia kata apa, kita ni sibuk duk cari benda yang kita tinggal. Benda yang confirm kita akan tinggal. Kita tak sibuk nak cari benda yang akan kita bawa berkekalan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam satu syair Imam Syafi'i pernah sebut. Dia kata, wa may yuziqid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilaina azbuha wa azabuha. Sesiapa yang ingin merasakan dunia, sesungguhnya aku pernah merasakannya. Pernah dialirkan untuk kami kesenangan dunia, juga penderitaannya. Falam araha illa ghururan wa batilan, kama laha fi zahril falati sarabuha. Aku tidak melihatnya kecuali hanya penipuan dan juga kebatilan, kata Imam Syafi'i, seperti mana fata morgana yang terlihat pada padang pasir. Fata morgana kan, keadaan yang bila kita tengok suasana panas tu, yang kita nampak macam berayang tu, itu fata morgana. Jadi orang ni kali tertipu. Kita nampak, macam ada ayak, pergi tengok tak ada apa. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammunu Hummahunna jitizabuha. Dunia itu tidak lain hanya bangkai yang berharga
Di atasnya lah anjing-anjing yang bernafsu untuk menguasainya. Imam Syafi'i habaq kata anjing tu. Fa in tajnatibaha kuntu silman li ahliha wa in tajtazibaha naza'atha kilabuha. Maka sekiranya kamu menjauhinya, kamu akan selamat daripadanya. Tetapi jika kamu ingin menguasai anjing-anjing itu, dia pasti akan menggigit kamu. Masya Allah. Tuan-tuan, itu adalah dunia daripada kata Imam Syafi'i. Apa juga pandangan kata imam-imam lain yang besar dalam ilmu tasawuf ini? Contoh, Imam Ghazali dia sebut dalam Ihya Ulumuddin, jilid yang ketiga, dia kata dunia bukannya tercela pada zatnya, tetapi kerana ia melalaikan dari Allah. Dunia ni lah, dia bukan tercela, tapi kerana dia seringkali melalaikan kita. Kita lah contoh balik kerja kan, nak semayang tu, tunggu selalu kan. Tengok layan, tengok bola ke apa-apa, sedap-sedap, pukul 6 lebih. Dia jadi begitu. Dia Khalid yang ada cucu, main dengan cucu, main saat tak orang nak berhenti letih. Kata konon-konon kan, main dengan cucu, main pi-mai. Tak cucu lena, tak orang lena. Tu. Kemudian Imam Qushairi dia kata dunia ini ialah setiap sesuatu yang menyibukkan kamu daripada Allah. Apa saja yang menyibukkan kita daripada mengingati Allah itu dunia. Termasuklah dalam tu anak pinak kita, rumah tangga kita, kerjaya kita, harta benda kita, perusahaan yang kita lakukan, semua kadang-kadang dia menjadi menyibukkan kita. Maka zuhud bukan pula meninggalkan harta, tetapi mengosongkan hati daripada bergantung kepadanya. Ini Imam Qushairi sebut lagu tu. Jadi lawan kepada hubbud dunia tadi, dia ada zuhud. Zuhud tu bukan maksudnya meninggalkan dunia ni, harta benda macam kita dulu tahun 70-an dulu, bila ada orang mula terlibat dalam gerakan dakwah ni, balik main habis buang semua TV apa semua, campak pergi keluar kan. Bukan begitu. Bukan begitulah maksudnya. Tapi zuhud ini ialah mengosongkan hati. Maksudnya ada tapi tak terikat. Sebab tu ada ulama kata letakkan hati itu, letakkan dunia itu di tapak tangan kamu. Jangan letakkan dunia itu dalam hati kamu. Duduk di tapak tangan kita, kita nak buat gena, kita nak buang, nak ambil, nak letak, nak tinggal, itu terpulang dengan kita. Tapi kalau dia duduk di dalam hati, dia melekat. Dia melekat tu payah. Dalam kitab Hikam Athaillah, Hikam Syekh Imam Athaillah dia kata dunia itu ialah satu perkara yang menutup pandangan kamu daripada Allah. Dia jadi hijab kita dengan Allah. Tak nampak. Walaupun sehelai kain atau segumpal harta, dunia itu bukan pada tanganmu, tetapi pada hati kamu. Itulah sebut yang saya sebut dasar ni. Kata ulama itu ialah kata-kata Syekh Athaillah secondary. Maksudnya dunia itu biarlah kita yang manipulate kita. Bukan dia yang manipulate kita. Kita yang mengatur dia dan bukan dia mengatur kita. Tu. Syekh Abdul Qadir, kitab yang kita baca ni, dia kata dunia ini adalah penjara bagi orang yang mencari Allah. Subhanallah. Kan? Orang yang mencari Allah, dia terpenjara dalam tu. Dia tak boleh keluar. Karena dunia ini tarikannya sangat kuat. Dunia ini tarikan sangat kuat. Sebab tu, bila orang yang memisahkan kehidupan dunia daripada akhirat, apa dia tuan-tuan? Orang yang berfahaman, orang yang memegang idealisme hidup dia ialah sekular. Sekular, liberal, ini adalah idea-idea Eropah Barat yang memesongkan kita, pandangan hidup kita dengan dunia. Yang mana orang-orang sekular ini berjaya memisahkan manusia daripada dunia. Kehidupan dunia dengan akhirat dipisahkan. Maka kita ambil dunia tu semahu kita. Kita tak kisahlah kiri, kanan, depan, belakang, redah, atas, bawah, kan, membujur lalu, melintang patah, tak kira halal-halam, tibai dulu. Kalau orang yang ada agama, dia akan pegang, dia takkan ambil benda-benda yang halal, haram, dia tak ambil. Benda yang bukan hak milik dia tak ambil kerana dia tinggalkan. Tapi bagi orang yang sekular, tak ada lah, dalam dia tidak ada pengawasan agama. Bila tidak ada pengawasan agama, maka dia orang kata apa, dia tertipu dengan dunia itu. Dia berniaga, dia tak kisah dah, dia untung ke, riba ke, dia tak baca. Yang penting, margin keuntungan syarikat aku mesti naik. Aku nak buat macam mana? Terpulang. Itu datangnya sesudah itu teori Machiavelli dan sebagainya kan, kaedah menghalalkan cara. Semua benda-benda itu akan menjerumuskan manusia, bukan sekadar lupa kepada Allah, malah kadang-kadang kita terjerat dalam
kelopak dosa yang sentiasa tarik kita. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Bagi pandangan orang-orang yang mengekali kehidupan dia dalam bila dia mengaji tasawuf ini, dia akan tahu keadaan hati dia dengan dunia ini. Pada awal orang yang mengaji bidang ilmu tasawuf ni, dan mengaji agama lah, tak kisahlah tasawuf ke syariat ke akidah, keadaan hati dia pada peringkat permulaan ni memang sibuk dengan mencari rezeki. Siapa semua sibuk. Kan kita dulu bekerja, belajar, niat apa? Nak kerja kan. Bila kerja, nak kahwin. Dia mula begitu. Aku belajar masa apa? Kerja, nanti ada kerja, boleh kerja. Bila dah kerja, kahwin. Bila dah kahwin, sibuk nak cari harta untuk anak-anak apa semua. Bila dia berhenti? Bila dia berhenti, kalau orang kerja dengan awam, mungkin 50-60 dia berhentilah. Tapi kalau bagi orang kerja sendiri, bagaimana? Jadi, dia sibuk dengan rezeki dan kedudukan. Maka disitulah kita kata tanda kasih dia kepada dunia tu bila dia berlebihan. Berlebihan untuk mendapatkan dunia tu. Dia tak kisah dah. Kadang-kadang adik-beradik pun boleh bertelagah pasal apa? Pasal tanam saka. Pasal itu dunia. Pasal apa kita ni? Pasal kita nak kepada dunia tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam sehari dua ni ada kes kan, bagaimana kisah Syapadu. Kan pengurusi Syapadu tu kan yang batalkan hibah daripada anak-anak. Pasal apa? Dunia. Kan? Dia begitu. Tapi tuan-tuan bukanlah saya nak kata siapa salah, siapa betul. Tapi itulah tarikan dunia ni. Sampai adik-beradik kita boleh, tuan-tuan pun biasa tengok kan. Boleh bergaduh aku, anak beranak boleh putus silaturahim pasal apa? Dunia. Baik, maka orang-orang salik ni, orang-orang yang berjalan menuju Allah, tuan-tuan, ayah, ibu-ibu semua yang menuju kepada Allah, jalanan kita, maka rawatan dia bagaimana? Banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir, muhasabah. Sebab tu, awal permulaan perjalanan orang yang mengambil, mendalami disiplin tasawuf ni, dia bermula dengan muhasabah. Muhasabah dia tahu mana? Apa yang kita dah buat. Bila menyedari hakikat itu, maka kita mulalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang salik ini, yang peringkat awal dia dengan dunia ni, dia banyak zikir, dia muhasabah dan sedekah. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok Allah didik kita dalam bab harta. Bab harta Allah didik kita dengan bahagian yang wajib kita bagi kepada Allah adalah zakat. Tapi di sana ada ruang-ruang lain yang kita boleh guna harta, manipulate harta untuk kebajikan. Kita ada sedekah, kita ada hibah, kita ada wakaf, kita ada macam-macam lagi. Nak abang kata Allah nak didik kita bahawasanya harta itu boleh membawa pendekatan kita dengan Allah begitu dekat sekali melalui banyak cara. Tapi salah satunya Allah uji kita dengan zakat. Tuan-tuan, kita buat bendang, kita kenal. Kalau dulu orang buat bendang, nisbah dia apa? 10 guni, seguni kan. Itu kita mungkin kata 10 guni nampak sikit lah. Tapi kalau orang dapat 100 guni, nak keluar 10 guni, dia rasa dengan duit padi lagi, dengan subsidi lagi. Benda tu boleh, tuan-tuan itu beza dia, beza. Kalau kita harta 1 juta, kalau 2.5% pada 1 juta, nisab dia berapa? Kita mula, aku kerja teruk-teruk nak bagi ke orang. Dia main buah tu. Itu ujian dekat kita. Maka, itu peringkat awal. Maka orang yang pertengahan, yang makam dia telah naik sikit. Pertengahan, mutawasid dalam bidang pengurusan harta. Bagaimana orang-orang tasawuf ini, dia tidak lagi mengejar. Tidak lagi dunia tu tak dikejar lagi dah. Tetapi, dia masih gelisah bila hilang. Dia tak kejar sangat dah, tak ligan dah. Tapi dia kalau tak ada tu dia rasa, dia ada short sikit lah di situ. Maka di sinilah, nak tengok pasal apa? Dia rasa cemburu. Cemburu macam kita masuk tender. Kan dia tak bersungut pun. Tapi tengok sama-sama masuk tender, bila dia tengok, hang boleh no? Aku tak boleh. Dia rasa, hang ni. Dia mula, dia main perasaan hasad tu, hang ni tolak tepi apa. Ada bawah meja ke, sampui tebal ke. Dia main lah. Walaupun tadi dia dah tak kisah dah. Dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa. Tapi bila kawan dia dapat, dia rasa. Jadi tuan-tuan, rawatan dia bagaimana? Rawatan dia kita mujahadah. Mujahadah tentang diri kita. Dapat yang ada itu kita optimalkan. Maka pada peringkat akhir sekali, orang yang arif ini, dunia ini dianggap fata morgana lah. Macam kita baca dalam teks kita.
Dunia ini tak ubah seperti fata morgana yang menipu kita. Maka kita kena hati-hati. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian disebut dalam ni juga, barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada akhirat dan ia tiada memberi manfaat kemudian daripada mati itu. Sebab tu dalam hadis yang Nabi sebut Nabi sebut tentang anak yang soleh tu kan. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin tu. Harta yang ada tapi dia menjadi sedekah. Harta ada tapi dia jadikan sedekah. Maka sedekah itulah yang akan membantu dia. Daripada sudut harta, harta tiga-tiga tetap. Dunia jadi sedekah pada dia. Anak-anak yang soleh dan ilmu. Ilmu ketiga-tiga ni terhasil dengan dunia. Terhasil dengan sikap dia yang cintakan dunia pada peringkat awal. Dia tidak akan dapat menghasilkan harta. Nak buat sedekah tak boleh kalau tak ada harta. Jadi dia peringkat awal itu dia cinta. Dia suka pada dunia. Dengan dia ada harta, barulah dia boleh sedekah. Kelebihan itu. Tapi sedekah itulah yang akan menyelamatkan dia di akhirat. Begitu juga dengan anak. Begitulah dengan ilmu. Dia tidak akan dapat ilmu itu dengan senang-senang tanpa perlu ada dunia dulu. Dia perlu ada cari dunia. Jadi tuan-tuan, kita sebab itulah saya sebut orang Islam tak boleh. Kita tak boleh jadi orang yang satu masyarakat yang miskin. Kita kena jadi masyarakat yang kaya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita memahami benda ni, maka kita tidak akan cemburu kepada dunia ni. Kita tidak akan melihat dunia ni sebagai satu benda yang sangat jijik kerana dia adalah wasilah. Sebab tu Nabi pernah sebut ad-dunya mazratul lil akhirah. Dunia ini adalah taman, tempat cucuk tanam kita nak pergi ke akhirat. Kalau tak ada dunia, bagaimana kita nak hasilkan sedekah? Bagaimana nak hasilkan untuk ilmu, menghasilkan harta peninggalan pada anak-anak? Dia perlu pada dunia. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat Nabi kita tahu mereka sangat dermawan. Kalau sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok, Sayyidina Osman adalah seorang yang hidup tapi masih ada akaun. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan akan tengok kan adanya bagaimana Sayyidina Osman harta wakafnya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Kita sini bila mati habislah, bank tutuplah akaun kan, tapi tidak. Sayyidina Osman hartanya, wakafnya berkekalan sampai hari ini, berkatnya hartanya. Sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Osman pernah beli Bi'ru Osman kan, dia beli telaga daripada Yahudi itu, sejarah itu. Kalau nak di-convert duit kita sekarang ni tuan-tuan, harga 2 kali dia bayar pada Yahudi itu adalah hampir 1.2 juta. Kalau beli telaga saja 1.2 juta, berapa banyak harta yang dia ada. Tentu kita akan pandang sinis kan, telaga apa sampai 1 juta, dia kata kan. Kita korek pun 4 kok. Tempat kita. Tempat orang yang tak ada air, maka begitu. Sebab tu Osman ni dia cerdik. Bila mana dia nak beli telaga daripada Yahudi itu, dia tak pergi terus. Approach dia tu berbeza. Dia pergi, pertama dia kata apa, dia nak pajak. Pajak macam mana? 2 hari hak hang, 2 hari hak aku. 2 hari Yahudi itu ambil, 2 hari hak dia. Pada hari dia, Sayyidina Osman pesan apa? Semua orang Islam boleh ambil ayak untuk tempoh 2 hari berikutnya. Ambil. Jadi bila menega lagu tu tuan-tuan, ada orang nak pergi dekat Yahudi tu, orang tak pergi lah dekat Yahudi tu. Orang akan ambil pada hari Sayyidina Osman, orang akan ambil semua cukup-cukup untuk 2 hari lagi. Esok tak boleh ambil, lusa tak boleh ambil, hari yang keempat boleh ambil pula. Ambil pula. Maka akhir sekali tuan-tuan apa? Yahudi itu kata tak boleh lah menega lagu ni, rugi. Akhir sekali ditawarkan oleh Sayyidina Osman untuk beli telaga tu. Convert duit yang pertama dia, yang kedua tu hampir jumlah duit kita adalah 1.2 juta lah. Kalau kita baca dalam sirah. Nak kata apa? Sahabat-sahabat dulu kaya. Sahabat-sahabat dulu kaya, dan malah Sayyidina Osman di antara orang yang diisyaratkan oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga ketika mana dia hidup lagi. Ketika mana dia hidup. Adakah kita nak kata sahabat Nabi ni tak suka pada dunia? Bagaimana kita manipulate dunia? Itu yang keadaan dia. Baik tuan-tuan. Jangan sekali balik lagi tinggal semua dunia. Tak. Ustaz kata tak. Bagaimana kita nak gunakan dunia itu? Baik ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata sekalipun ada di dalamnya dunia memberi manfaat kemudian daripada mati, sekalipun ada ia dalam dunia itu seperti ilmu dan ibadat, dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadat, dan bahwasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Terlalu kasih
suka sangat dengan dunia ni, macam saya sebut tadi, tak kisah dah kiri kanan depan belakang, haram halal tibai semua, itu yang dicela. Tak kisah dah kata orang hak aku tu. Dia tak mau begitu. Sebab tu dia ada garis panduan. Garis panduan pengurusan harta ni kita nak tengok tak mana tuan-tuan, kita buka rujuk dalam kitab Imam Az-Zahabi Al-Kabair di situ. Imam Az-Zahabi telah letakkan perenggan batu-batu, kita kata dalam hidup kita ada divider kehidupan, ini haram, ini haram. Imam Az-Zahabi telah gariskan 70 dosa besar. Termasuk dalam tu pengambilan harta, tak boleh ambil harta orang, tak boleh ambil riba, tidak ada rasuah, tidak ada mencuri, tidak ada semua. Maka kita tahu, kita letak diri kita, bila mana kita nak berdepan dengan amal berkenaan dengan pemilikan harta, okey, tengok benda ni ada riba tak ada? Tak ada, okey. Macam satu ketika dulu orang sibuk dengan forex dan sebagainya, kan? Kita kena tengok berlaku tak benda tu. Ada tidak ada? Kalau ada kita tinggalkan. Kerana al-halalu, Nabi sebut apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Maka kita ambil lah. Sebab tu kita kena berhati-hati. Sebab tu dibawa dalam ni firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nazi'at 79, ayat juzuk yang ke-7, ayat surah yang ke-379, ayat 37-39 tu. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui perbuatan derhakanya serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, tengok Allah sebut dalam Al-Quran, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Allahu akbar tuan-tuan. Dunia tak dihalang untuk dimiliki, tetapi bagaimana dunia itu boleh membawa kita ke neraka, itu perlu berhati-hati. Sebab itu kita baca kitab ini. Kita baca kitab ini kerana yang nak sangat kepada dunia itu siapa? Hati dan nafsu. Hati dan nafsu itulah perasaan kehendak yang terlampau, itu nafsu ni didorong oleh iblis dan sebagainya. Maka kita akan terpedaya dengan dia. Maka sebab itu rawatan dia ialah bermula daripada hati kita. Rawat hati kita supaya kita tunduk dengan dunia dalam keadaan tawaduk, kita ambil sekadar kemampuan kita. Bukan hak kita, tinggalkanlah. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah sebut dalam surah Hud juga, Allah kata man kana yuridu dunya hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sesiapa yang berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi usaha mereka di dunia. Allah kata begitu. Siapa nak dunia ni aku bagi. Dan mereka yang tidak dikurangkan, maksudnya Allah tak kurang pun, kita usaha hasil Allah bagi. Dan mereka tidak beroleh di akhirat selain daripada tu dia lah. Di akhirat tak boleh apa selain pada api neraka, Allah kata. Dan gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Allah Akbar. Rugilah tu nak abang kata dunia. Dunia. Baik, seterusnya tuan-tuan, maka adapun seterusnya kita tengok hadis yang di bawah tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbatan ma'i." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatan ma'." Sekiranya lah dunia ini dinilai menyamai sayap nyamuk sekalipun, nescaya Allah tidak akan memberi minum pada orang-orang kafir. Maksudnya orang kafir ni apa tuan-tuan? Dia syirik dengan Allah. Syirik ni, orang kafir ini tuan-tuan, dia syirik ni maksudnya dia memilih Tuhan lain daripada Allah untuk dia sembah. Itu yang kata Allah marah kat mereka tu. Kalau nak kira di sudut kesalahan mereka tu, Allah tak bagi pun minum walaupun sebesar, orang kata apa? Sebesar bulu, sebesar sayap nyamuk talalat ni tu. Baudah tu. Tak tu pun tak layak pasal derhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni orang Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang kita terpedaya bila ada suara-suara yang kata, tak apa ustaz, depa kapiak pun depa baik. Kan pernah dengar ayat-ayat lagu tu kan? Depa baik ustaz, kapiak tak. Dia tetap juga tak baik. Kenapa? Dia syirik dengan Allah.
Hang pakailah kepiah ke, hang pakai baju Melayu, pakai apa pun, dia tetap di mata kita dia seorang yang berdosa kerana dia syirik dengan Allah. Walaupun dia kata saya tak minum arak, saya tak minum, semua saya tak nak buat. Tapi dia tetap kerana dia syirik dengan Allah. Sebab itu dosa syirik buat apa? Dosa syirik hanya bertaubat. Jadi Islam dia, selesai. Masa dosa-dosa lain kita ni kena bertaubat dengan Allah, maka Allah akan ampunkan. Jadi dosa syirik, penamat dia apa? Dengan bertaubat kepada Allah, syahadah, menerima Islam, selesai. Sebab tu ganjaran yang Allah bagi kepada orang yang revert, orang yang convert Muslim itu, dihapuskan segala maksiat hak dulu ni. Segala maksiat dia hak dulu, dia berzina ke, minum arak apa, semuanya dikira kosong, hazaf. Allahu Akbar tuan-tuan. Pasal apa? Dia kembali rujuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu kesan dia. Jadi walaupun dia kata dia baik macam mana pun, tapi pada mata kita secara zahir ya dia mungkin baik. Tapi dari sudut dia dengan Allah, dari sudut akidahnya, dia adalah orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak layak pun kalau nak ditimbang dosa itu dengan sayap nyamuk tu, Allah kata aku tak bagi dia minum air setitik pun. Kalau Allah nak, tapi adakah Allah bersifat macam tak? Sebab tu dia ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita ambil maklum bahwasanya dunia ini bukanlah sesuatu yang dikeji dan ditinggalkan. Tak, dia menjadi wasilah. Dia menjadi wasilah untuk kita menuju ke akhirat. Kita pergunakan dia, jangan dia pergunakan kita. Sebab tu saya nak ulang balik kata-kata Imam Qushayri. Dia kata, ad-dunya ma laha qimatun 'indallahi wa man syaghalathu fahiya 'alaihi wabalun. Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, macam hadis tadi. Tak ada nilai pun. Kalau nak kira pada dosa kaum kafir itu, Allah kata aku tak bagi ayak sikit pun. Tapi tak ada nilai di sisi Allah. Maka sesiapa yang sibuk dengannya, ia menjadi beban atas dirinya. Ya. Kita mencari harta, di akhirat nanti akan ada hadis la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak kaki anak Adam itu sehingga ditanya kepadanya tentang umurnya, usianya, usia mudanya, tentang harta, pemilikannya, bagaimana dia milik, bagaimana dia belanja. Tak lepas di situ tuan-tuan. Bagaimana pemilikan harta? Kita mungkin harta kita ambil cara tak betul, dah sepasai dah. Kemudian pemilikan kita pula pada benda-benda yang maksiat, dua kali dah, dua pasai dah dalam bab harta. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi harta yang ada kita gunakan untuk jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan hibahnya, dengan wakafnya. Apa saja melalui jalan harta. Kalau tak ada harta tak boleh buat juga benda tu. Duk berangan jelah. Jadi kita perlu kepada harta. Jadi nak perlu kepada harta, kita perlulah berusaha untuk cari dunia tu, tetapi dia bukanlah menenggelamkan kita dalam tu. Baik ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Kita rujuk pada surah Al-Hadid. Allah kata apa? I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun min bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahawa dunia itu, kehidupan dunia itu adalah permainan, Allah kata. Hiburan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu. Maka dan berlumba-lumba dalam kekayaan serta anak-anak. Ini dunia. Ini Allah jelas tuan-tuan, yang disebut sebagai dunia itu Allah jelas dalam surah Al-Hadid itu. Begitu juga dengan surah Al-Qasas. Allah habaq kat kita supaya kita ambil dunia. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang ada yang telah Allah kurniakan kepada kamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah engkau lupa kebahagiaan dunia. Jangan kita tumpu kepada akhirat sampai kita tak kisah anak kita makan ke tak makan, tak bolehlah macam tu. Maksudnya dunia tidak dicela secara mutlak, ia harus digunakan sebagai alat menuju Allah, bukan matlamat. Itu dia. Dia jadi alat saja tuan-tuan. Surah Al-An'am sama juga. Allah sebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Allah kata dunia permainan senda gurau aku. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.
Itu matlamat kita. Sebab itu dalam hadis pun Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Ya, penjara macam mana? Nak ambil lebih, nak ambil cara tak betul tak boleh, nak penjara, nak belanja pada benda yang haram tak boleh. Jadi ada priority dia. Ada SOP-nya menggunakan harta yang Allah bagi. Bukan semata-mata harta tu aku punya, suka hati aku cari susah-susah, peluh-peluh aku cari, tu aku nak buat tak boleh. Itu bukan. Bukan begitu. Sebab itu wajannatul kafir, bagi orang kafir ni dia syurga lah. Dia nak ambil haram pun boleh, halal pun dia belah redah semualah. Bagi Islam tak macam tu. Dunia ni mengekang salik. Salik maksudnya tuan-tuan, orang yang berjalan menuju Allah ni daripada maksiat dan hawa nafsu. Salik ni dia jaga di situ. Kalau orang yang tak salik ni, orang yang tak kisahlah, maksudnya dia bercampur dengan maksiat segalanya, itu orang yang asi. Orang yang ghafilin, orang yang lalai. Maka dia ambil dunia, dia ambil tak kira halal ke semua, dia belasah, dia rasa, dia boleh. Tapi bagi orang yang ada salik. Salik ni tuan-tuan, orang yang mula merasa hidup bertuhan. Dia berasa Allah tu. Dia berasa, dia nak buat ni Allah duk tengok aku ni. Dia ada sifat muraqabah di situ ada. Macam kita lah tuan-tuan, kita duduk kerja. Kita kerja di ofis kita tu, kita nak buat kerja dengan tak buat kerja, siapa yang awas kita? Kita. Kan, kita yang awas kita. Tapi kalau kita rasa kita diawasi oleh satu pihak yang lain, oleh Allah, maka kita akan buat kerja. Kita akan buat kerja sebaik mungkin, sedaya upaya kita lah. Kita tak boleh buat over limit kita buat sekadar keupayaan kita. Maka kita akan buat kerja. Tempat mana, sekali lagi mana kita duduk dalam compound office kita tu, maka kita buat kerja. Tuan-tuan begitu. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Maka hakikat dunia tu kita dah faham dalam surah Al-Hadid ayat 20 tadi. Maka kesimpulan yang kita nak ambil supaya dunia ini dapat kita manipulate dengan sebaik mungkin, maksudnya dunia adalah madrasah bagi para salik. Itu kita kena faham. Dia ada madrasah, tempat nak didik jiwa kita. Tempat nak didik sabar, tak dapat harta sabar. Itu bukan milik aku, sabar. Harta kita dicuri, harta kita orang rampas ke apa, sabar. Itu madrasah. Jadi sabar itu ada. Sebab itu Allah uji kita kan. Allah uji dengan kekurangan harta benda, kematian, anak isteri dan sebagainya. Itu ujian Allah. Karena di dalam madrasah dunia ini, dia adalah mendidik hati bagi orang-orang yang salikin. Di dalamnya belajar mengenal diri dan juga Tuhan. Dia tahu. Kemudian, dalam dunia juga menjadi rahmat bila dia gunakan secara ta'abbud, pengabdian, tetapi menjadi fitnah bila dijadikan tujuan. Tengok tuan-tuan. Bila dunia ini kita guna secara, kita ambil guna dunia ini sebagai rahmat untuk kita ta'abbud, mendekatkan diri dengan Allah. Dan dunia ini menjadi fitnah bila kita jadikan dia sebagai tujuan atau matlamat dia. Itu beza dia tentu. Maka orang-orang yang salik sebenarnya mereka tidak meninggalkan dunia, tapi meninggalkan cinta dunia. Yang kita baca malam ni, hubbud dunia ni. Sebab tu Nabi ada sebutkan di antara penyakit umat akhir zaman ialah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan takut mati. Yalah, bila dah cari-cari harta, fikir aku mati ni. Jadi dia usahlah supaya dia tu supaya dia orang kata apa, dipanjangkan umur kan. Dia macam-macam lah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sikit lagi tuan-tuan beriman dengan kita ambil yang hadis yang bawah tu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir itu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Artinya dunia itu ditinggalkan akan dia dan dijauhkan akan dia, dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya, melainkan zikrullah dan barang yang kasih ia akan Allah Ta'ala, daripada segala taat dan orang yang alim yang belajar ilmu. Itu dia dunia tuan-tuan. Jadi kita tak maulah dunia itu menjadi fitnah kepada kita, dan kita tak maulah dunia itu ditinggalkan bulat-bulat. Tak mau begitu. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita faham
InsyaAllah kita berhenti di situ. Nanti kita masuk di paragraf yang kedua itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti itu adalah dunia itu dicela. Yang demikian juga. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, khulasah yang kita nak faham ialah bahawasanya dunia ini perlu dimiliki, tapi dia perlu ada pengawasan daripada iman. Itu. Ada pengawasan daripada iman kita. Jangan kita tenggelam dalam tu, dengan iman pun tak ada apa, habis kita. Kita akan ditipu dan kerana dunia akan jadi matlamat. Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita faham bahawasanya dunia itu adalah pintu ujian dan dunia ini bukanlah tempat tinggalnya. Dan nafsu itu adalah hijab utama antara hamba dengan Tuhannya. Dan mujahadah adalah kunci perjalanan rohani yang mana zuhud melahirkan qanaah dan ketenangan hati terhadap dunia kita. Dan qanaah membuka jalan ma'rifat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'rifat di sana akan melahirkan fana dan lenyap kita daripada dan lenyap diri kita dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asasnya ialah kita menggunakan dunia itu sebagai wasilah dia untuk mencapai segala-gala yang saya sebut tadi. Wallahu alam. Akhir kalam tuan-tuan, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Untuk saya sampaikan, untuk sama-sama berkongsi sebuah kitab peninggalan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, satu kitab yang sangat hebat, besar sebagai peringkat permulaan dalam kita mengaji ilmu tasawuf ini. Wallahu alam. Akhir kalam aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.